So, sebelum balik ada urusan nak kena settlekan duit. Bukan duit aku. Okay, aku ada satu knowledge sikit lah. Okay, knowledge yang boleh kita asah lagi pasal weights, pemberat. So, kisah pasal weight ni, dia macam ni tau. Bila kita dive, memang kita wajib pakai pemberat sebab badan kita kalau ikutkan memang buoyant, agak terapung. Secara asasnya lagi berlemak badan kita, lagi ringan lah kita dekat dalam air tu. So macam mana nak turun kan? Kalau ikutkan guideline, overall kita boleh kata macam, dia ada formula dia. Panjang lah dalam buku. Tapi kalau kata overall, dia punya guideline dia, kita kena pakai lebih kurang 5% daripada badan kita kalau nak tenggelam lah. Okay? So 5% from body weight, dia macam kalau kita ni 80 kilo, kita kena pakai 4 kilo lah. But that's not always the case. Dia tak selalu macam tu juga. Kadang-kadang you guys kena tengok dekat muscle to fat ratio. Kalau orang tu like 60 kilo tapi lean muscle, betul-betul lean muscle, mungkin dia kena pakai 3 kan. Tapi kalau ikutkan bila dia dah better in terms of breathing apa semua, boleh control pernafasan properly, tak pun. Dengan sekilo pun boleh turun juga. Macam aku, berat aku dalam 61 macam tu lah. Tapi aku pakai sekilo pun aku dah boleh turun sebab aku agak kurus. Ada juga lemak tapi sikit lah. Tapi kalau orang tu dia macam 60 kilo tapi dia 60 kilo yang gemuk. Memang dia perlukan lebih lah biasanya. Itu quite common lah. Maybe 4, maybe 5 macam tu lah. Tapi bila kita nak ambil weight dekat dive center kan, macam nampak banyak kan. You guys kena tengok jugalah. Sebabnya weight dekat dive center ni dia macam-macam bentuk, macam-macam jenis juga. Kalau setengah macam kita orang ni, sebab over the years kita orang accumulate different size of weight lah, different shape. Sebab ada yang hilang kena beli baru, ada yang hilang kena beli baru. So macam ni, yang ni exactly 1 kilo, yang ni mungkin 1.1 kilo. Sebab aku dah timbang setiap satu ni, memang ada yang range dia daripada 900 gram sampailah 1.3 kilo. So make sure you guys kalau pergi dive tu tengok weight tu yang sama shape. Contohnya macam mana? Sekejap Yang ni. Yang ni yang bentuk macam ni yang kita orang ada, ini 1.3 tau. Ini bukan 1. So ramai yang macam tak perasan dengan yang ni 1 kilo. Tapi yang ni sebenarnya 1.3. So bila dia orang ambil kan, dia orang ambil yang berlainan. So contohnya dia orang ambil 2. Dia orang pakai tu rasa macam berat sebelah. Sebab apa? Yelah memang tak sama berat cerita dia. So guys, nanti masa ambil weight tu tengok betul-betul lah. Okay. Tak mahu nanti dalam air nanti macam ni. Sengit macam tu. And dari segi soal pemakaian weight ni, kadang-kadang you tak boleh pakai cukup-cukup saja. Sebab apa tau? Bila awal-awal dive, masa tank kita dalam 200 bar, tank kita masih berat. Tapi bila tank kita dah hujung-hujung dalam 50 bar, dia jadi buoyant tau. So kita still perlukan that extra weight sikit lah. Dah 11.5 dah. By the way guys, aku nak tunjuk cara nak align weight dekat belt, and cara untuk pastikan korang tak tersilap pasang weight. Okay. So kebanyakannya biasa apa yang berlaku masa diver datang kan, dia orang pasang weight tu terbalik, lepas tu bila dah pasang semua terbalik kena buka balik lah. So dia macam buang masa. So I give you formula lah. Kalau korang tengok ni buckle ni dia duduk sebelah atas. Dia facing up, the face buckle ni facing up lah. Okay, sebab dia duduk macam ni kan. So masa korang nak pasang weight tu, make sure that the buckle facing up. Yang weight pula, yang biasa ada muka depan dengan muka belakang ni, you also put it like this, face up. Nampak? Muka depan, muka belakang, face up. Buckle face up, weight pun face up. So bila korang align macam ni, korang dah nampak dah daripada mana nak ke mana belt tu. Dia ada lubang kan. So maksudnya dia kena masuk daripada belakang ni, bawa ke depan, and then masuk sini. Kalau tengok, dia masuk daripada belakang ni. Lepas tu bila masuk ni, bawa dulu ke tempat yang sepatutnya. Lepas tu baru masuk macam ni. Bila korang bawa dulu ke depan, tak adalah nanti you guys nak kena adjust banyak. Sebab bila dah masuk ni susah. Okay. And ada satu lagi benda yang aku nak tunjuk dekat korang. Cara nak adjust weight dekat kita punya badan. Okay, andai kata kita dah pasang weight belt tu lah. Sekejap
So ada setengah orang tu dia macam dia tak biasa lagi nak gerakkan weight kan. Biasa selalu dia akan buat macam ni, dia just wiggle macam tu. Tapi my tips is, kalau you guys nak gerakkan weight ke depan kan, you guys guna konsep tuas. Tuas ni, satu jari dekat weight yang dekat belakang, dua lagi jari dekat belt. So korang tolak macam ni, nampak? Dia boleh gerak senang sikit. Okay, kalau korang nak gerakkan dekat belakang, one jari dekat belt, dua jari dekat weight, nampak? Senang kan? So instead of buat macam ni, dia agak susah kalau kita, lagi-lagi kalau kita pakai baju biasa, baju yang bukan rash guard, bukan wetsuit, sebab dia tak licin. Kalau baju atau wetsuit dia macam senang sikit sebab dia licin. And one last thing is weight configuration. Weight configuration ni dia macam ni. Kalau korang pakai even number 2, 4, senang lah kita nak agak-agak kan. Satu kanan, satu kiri. Tapi kalau kata kita pakai odd number, 3, 5, 1. So you ada option lah. Option dia sama ada you buat macam ni. Okay. Assume yang this one is your pusat. Yang ni pinggang kiri, left waist. Yang ni dekat belakang. Yang ni dekat pinggang kanan. Okay. Tapi ada option lain. You guys buat yang ni kan, stay kat tengah. Tapi yang ni dekat pinggang kiri, yang ni dekat pinggang kanan, yang ni pula rapat dekat ujung, dekat sini nanti. Itu untuk somebody yang tak suka weight tu dekat belakang, yang single. Sebab kadang-kadang setengah orang ni dia tak pakai wetsuit kan, dia pakai rash guard biasa. So kalau letak weight tu dekat belakang single, dia boleh, orang kata apa, terhempap dengan tank. Lepas tu dia push out through your body. So sakit lah belakang tu. So that's my tips lah for you guys. But that's it guys. That's my tips about weight belts. So itu sajalah for now. I hope you guys learn few stuff, yang mana yang baru lah. Okay, yang professional apa semua tu tak apalah, tak kisah yang tu. Okay, see you guys in the next video. Bye.